Okey, kita nak view sikit kerja-kerja kita. So kita dah siap pasang lampu. Ni wiring wiring kipas ni dan siap pasang semua. Lepas tu yang ni wiring untuk plug, point plug. Okey. So DB ni switch point icon. So kita hacking dah licin tu point icon kat sana. So lampu ada 2 tu hari dah jadi 4 kita dah buat. Kita dah pasang lampu sekali. So kipas. Lepas tu lagi dekat luar ni plug pun kita buat. Point plug kita buat juga. Lagi dekat luar lampu terpas. Owner minta pasang lampu ni je. Okey, tepi. Okey. So kita masuk ke bilik. So bilik kita dah pasang lampu, kipas semua. Okey. Ni bilik air, pasang lampu ni. Kita pasang water heater, kita on switch. Okey, nampak tak? Menyala menyala. So tu pun menyala. Water heater ni kita pasang. Okey. Alright. Lagi kerja kita sini pasang lampu ni, kipas shielding kita ubah wiring asalnya kat situ. Tu nampak tu. So bawa ke sini lah, tu dah licin ngecat je. Kipas dinding dan lampu ada satu je, lampu Kalimantan. So nanti dia akan combine, kalau gelap dia akan pasang lampu kipas ni lah, nampak terang ni kawasan makan Okey. Kita bawa lagi pergi bilik nombor 2. Bilik nombor 2 pasang lampu, kipas. Okey. Lepas tu kita buat point plug, looping sahaja. So yang ni kita buat wiring water heater. So kita dah licinkan switch dia. So water heater pun kita dah pasang. Okey, hidup okey, alhamdulillah menyala. Okey. Alright, yang penting kemas nombor 1 selamat. Okey, lampu kita dah pasang. Lagi ni dapur, lampu dari 2 dah jadi 4 point. Okey, sebab sini nanti nak pasang kabinet untuk dapur ni. Tak tahulah macam mana design. Lepas tu sana plug pun kita looping. Minta looping. Okey. Tuan rumah minta looping so kita tak buat apalah. Kita ikut saja selagi dia tak membahayakan. Okey, so ni pun kita hacking tu untuk wire switch. Turun ke sini. Tu hari dekat sini single switch je, one gang switch. So jadi ni lah 2 gang switch, buat kontrol 1 lampu, kontrol 2. Nampak ni padam 2. Okey, on. Okey, so satu lagi padam 2, on. Alright. Lagi satu bilik ni point looping juga, point plug. Kita pasang lampu Kalimantan, kita pasang kipas pada dinding. So ni ada punya box je lah, buat macam ni, kemas sikit lah. Kalau biarkan kabel tu panjang-panjang nanti jadi tak kemas. So lagi ni bilik las. Okey, pasang lampu jenis ni, kipas. Okey, pun sini pun looping juga dia punya point plug looping 6 Okey, semua cantik. Dan last sekali, alright, ni lampu dekat luar lah, pasang untuk nanti mesin basuh kat sini. Alright, so settle kerja kita, alhamdulillah. Harap owner berpuas hati. So kat sini kerja kekemasan dipentingkan, dan yang paling penting selamat ni wiring kita dekat sini high quality. Kerja proper ni. Siapa nak boleh roger kita. Okey, assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita dah siap fitting. Kita view sikit TDB kita, single face. Okey, ni follow standard dan switch 63, RCCB 63 0.03. Okey. Lepas tu ni lita cahaya kita guna 6A dan kita dah numbering tu semua tu.
numbering ni water heater 2. Okey, kita pakai RCBO 0.01 A20M. Tone neutral. Yang ni point aircon dengan ada plug luar pendorang yang baru. So sini aircon, yang lain ni semua plug lah. So ada spare lagi. Okay, so nak tambah pendawaian ada lagi. So siapa yang nak upgrade DB, nak buat wiring, boleh roger kita InsyaAllah kita bagi yang terbaik, kualiti yang terbaik. Yang penting selamat dan kerja yang kemas. Alhamdulillah.